rancangan ini merupakan satu rancangan yang di mana kita merapatkan jurang di antara netizen dan juga artis-artis ataupun selebriti yang kita jemput untuk datang ke studio kita. Dan korang akan bertanyakan soalan dan tugas kita menyampaikan. Betul. And soalan-soalan mungkin yang kita orang tanya, mungkin korang tak pernah dengar pun sebelum ni. And jawapan-jawapan yang kita terima pun macam mana rupa dia, we shall see. Yes. Dan sekarang ini apa kata Kat mempersilakan artis kita yang pertama. Mempersilakan, formal sangat tu. Tetapi yes, she is a friend. She is a business lady. She did sing. Dia seorang TV host yang sangat aktif, sangat berenergi, sangat energetic, and she is also one of our favorite radio DJs. I persembahkan kepada you all, Nana Mahazan. Okay, seterusnya tak lengkap kan kalau kita tak ada best friend you? Yeah, of course. Kan kita kan you nak enemy you? Tak nak. Ya, jangan. No ya. Kita bersama dengan dia punya best friend. Siapa yang kita tak kenal pula? Dia ni pemenang banyak sangat anugerah. Anugerah ABP, BH, ABC, D, E, F, G berapa tahun turut-turut. Dialah yang paling popular, dialah yang paling berjaya, dialah yang paling kelakar. Dia juga paling aktif sekarang naik gunung, you know. Nanti kita korek kau tunggu sekejap lagi. Amazing. Kita bersama dengan Fafa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayu, sihat ke tidak? Alhamdulillah. Seronoknya. Apa ni? Kenapa kau nak kena pakai tudung sama dengan aku? Yelah. Kita tak janji, okey? Please, Okay, tudung ni I beli special. Okay. From Nana Mahazan. Oh, kawan. She very nice like that. Nana, you design ke macam mana? Design ni adalah Altia, my eldest daughter. So dia ni nama dia Ching Ching Collection. Ching comel, Ching sebab dia kucing. Kucing-kucing aku tak tahu nama apa. So it's Ching Ching Collection lah. So so ni dia pakai sama. Kenapa ada Hari tiga ni colour pula lain? Menunjukkan betapa mereka sangat sejiwa. Vibing. Okey, nak tanya korang ni, nama Fafau, Nana. So nama nickname korang ni mana datang and siapa yang come up with it first? Fafau. Why? Okay, why Fafau? Fafau is actually a slip of tongue from Faisal Ismail, FBI. Okay. Dia tengah on air, dia nak panggil Farah Fauzana. No, dia nak cakap I Sasau, tapi dia terpanggil I Fafau. Terus cakap Tapi ramai orang pula berkata, itu boleh fikir baik, betul juga. Dia short form of Farah Fauzana, Fafau. Betul juga sebenarnya dia cakap I, kau ni Sasau, tapi dia tersebut Fafau. Lekat sampai sekarang. Okay, trademark, registered. Okay, registered dah. Dah register kan? Dah. Okay. Nana Mahazan dah memang itu sasar nama you lah. Nama Nurul Hana. Alright. Nurul Hana. So daripada kecil, actually masa I lahir, macam my parents so confused. Ni ada kita tukar baby sebelah katil kan? Kenapa? Kenapa tu? Sangat berbeza. Daripada yang lain. I macam E.T. Kurus sangat. You pernah tengok cerita E.T. tak? Macam tu. Macam tu muka aku. Masa lahir. E.T. kepala besar badan. Ya. Tak kerana macam tu rupa baby. Itulah I. Boleh telefon Abah, untuk clarification dia. Ni cerita. Tak, yang penting sekarang dia dah famous. Dia berjaya, dia cantik. Itu yang paling penting. Orang berjaya selalu jadi cantik lepas tu. Kita tak kekal baby forever kan? So memang elok. Okey, so dalam Wikipedia, korang pernah tengok tak nama korang dalam Wikipedia? Korang pernah check? I can't even remember when was the last time check. You, dia orang kata you pelawak. Kita orang macam bila jadi pelawak. Bukan sebab rapat dengan Jihan Musa. Mungkin sebab I rapat dengan Jihan Musa. So dapat vibe Jihan lah. Dapat vibe Jihan. Lepas tu Tak. Maybe you on radio memang kelakar pun. serius apa? Jangan kau puji aku benda-benda macam ni depan kamera tau. Tak, memang betul. Dia kelakar kan? So memang entertaining lah. Betul lah, cakap tu sebenarnya dia memang pelawak tapi on radio lah maksudnya. You nak bijak tu pasal you co-host I. Yes. Jangan puji I depan kamera. Tak apa, kita beri. Tapi saya ada soalan untuk para penonton. Para penonton. Wah, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada menonton. Okay. Siapa yang buat Wikipedia tersebut? Tak tahu. Anybody can always edit it.
Really? Ya. Dia kata you pelakon. Walaupun dia ada berlakon dalam dua Ada filem. berlakon. Tapi you tak nak dikenali sebagai pelakon. Tidak, Kenapa? tidak. Sebab apa? You tak enjoy? Sebab saya tak reti berlakon. Saya kalau dalam pepatah orang Melayu cakap I cannot save my life. Oh, sama kalau Tapi menyanyi. dia I kata cannot. lah tak payah berlakon lah. Jujur sangat. Kadang-kadang aku macam berlakon sikit pun. Macam, buat apa? She Tak tak boleh. mengerti. Cannot. She sangat jujur. Tapi I dengar cerita kes you baru-baru ni pun dah selesai Kes apa? Kes apa So dalam Wikipedia pun ada tulis you peguam. Itulah I pun sebenarnya Jangan dia lantik diri dia. tergamam sebenarnya. Tapi I anggap diorang memang melihat I sebagai seorang yang pandai berbicara mungkin sampai ditulis lawyer kat situ. Tapi maybe Bila you belajar kot. Tidak. You belajar I apa? adalah pelajar mass komunikasi bahasa. Alright. Oh, in mass Makanya summer. Right. Tapi part lawyer I tak tahu. Tapi mungkin I ada pembawaan Lawyer tu mungkin. siam. Macam mana cuba jadi lawyer siam sekejap? Look, nak mandunan. Macam tu. Marah. Kau sebenarnya buat hal ni. Macam tu. Jadi Wikipedia ni tak boleh 100% percaya. Memang tak betul lah Tak boleh. sebenarnya. Tak boleh. Yes, any Tom, Dick and Harry can edit it. Betul tak? Nanti dia edit balik lah. Yes. Yasmin Hani? Ya, saya. Awak ni macam tak berubah macam aku. Dia sama Boleh tak kan? kita buat sama-sama kan? Macam anda menonton Yasmin Hani dalam Wajah. Kan, dia sama dia Yang pada tak kan? sama. Aku antara dia Tak macam berubah kata macam Tak berubah kan? You datang bila dah make up. Cuba I tak make up tadi. tak aku dah pernah jumpa you kat luar. Dah Ni pernah tak, jumpa ni you kat ni luar. rancangan siapa? Tapi I suka juga. Ya, kenapa dia dua pengacara kan? Sebab inilah yang kita You nak tahu. pun sama. Muka sama. Ya ke sama? Astagfirullahalazim. Macam ini tu kau? Tak. Lawa sesaja. Okey. Sekarang ni kita nak tahu pasal background korang. So Nana sekarang ni kita dah tahu you dah evolve into you have your own product, betul? Yeah. You ada produk tudung, Ya. skincare, Skincare, sambal. Apa lagi? Coming soon ada something more exciting. Nak dulu bukan ada makeup ke? Adalah tu bawa beauty Skincare. lah. Oh, bau beauty lah, bau skincare tu lah. Okey. So lagi satu ni ada genre apa? Tak boleh cakap. Alah, benci lah. Sebab tak boleh baju. baju Q Tak pun. boleh, nanti dia macam jinx it. Tak boleh lah. Quick. Okey, kita doakan. Baju pun ada, baju pun ada. Oh, baju pun Baju ada. dengan tudung tu under sisterhood. Ini, oh yes. So ini semua you. Baju ni? Yes. Ni tak, baju ni tak. tak, Baju tak, lain nanti aku Dan review. I dia punya marketing department. Gitu. Your walking billboard dia lah. Betul. Kau tahu tak hari tu si Farah Fauzana memanjat Gunung Kinabalu? Yes. Sebab You know, itulah she kita went tak up tahu. there and she's like she was wearing I one of the know. tudung, you I know. saw. And we're like, Nana boleh tak restart balik? Nana tolonglah reprint balik. Aku ni dah tutup dah kedai ni. Tak buka dah Yeah. ni. Tapi sebab dia, kita buka balik because peminat dia semua nak beli tudung yang dia naik ke laban rata tersebut. Sampai laban rata. Tapi Bagus. Fafau cuba cerita, kenapa boleh naik sampai ke laban rata tu sehelai sepinggang sebenarnya? Itu tak faham sebab I naik Gunung Datuk saja di Seremban tetapi dengan jaket segala, ada bag pouch, ada I punya makanan semua. She naik begitu saja. Why? She is very hebat, no. Yeah. Yasmin, jangan buat muka tak percaya tu betul. I memang sehelai sepinggang. She went up pakai Sebab baju saja. perancangan awalnya untuk naik ke puncak Kinabalu yang sejauh 8 km itu, 8 km ke atas. Tapi dan kita kena berhenti dekat laban rata yang 6 km tu. Tak berapa rata sangat. Okey. Memang I takkan pergi pun. Sebab perancangan asal memang I nak pergi ke 2 km, buat live 24 jam. Okey. I akan buat pening kepala, I nak balik. I memang nak balik. Okey. Sebab itu I memang tak ada buat Tak ada persiapan. intention. Kenapa you sebenarnya. pergi situ pun? Kalau you nak balik, Sebab kita Gimmick. biasalah sebab kita macam sebab I macam sejak ada 3 brother ni macam dia nak kena sama FOMO, dia tak nak FOMO juga. I don't want to feel of being Sebab missing dia- out. everybody sebab kau is kan there. satu Yeah, team, so kita you satu know. team. So we Team start dah together berjaya. but how we gonna end it later. Tapi by the time jalan 2-3 seronok lah pula live ni kaki pula because I had my operation. Yeah. So Right. bila macam terus tak sakit pula. Sakit tak? Tak. Jalan. Sampai. 800 that's it. Sampai. Kita tak boleh naik atas sebab there's no equipment dan Yeah. okey, Sampai faham juga sebab you tak berjaya. lengkap. Tak lengkap. Adakah you akan Repeat, let's go. Serious? Why?
Tiba-tiba. I know. Serius ke? Because I'm not a hiker, tapi saya rasa penangan tu boleh. Kalau I yang cute ni pun boleh pergi sampai, you guys apa tak Kalau lagi. you jadi, you tell me. I pun macam nak cuba juga. Sebab kalau Fafa Bayangkan dah berjaya. rancangan you guys buat berdua naik dengan atas. operation lutut. Ya. Bila dulu yang operate tu? Early this year. Oh, that's so Yes, soon. she had an injury masa tu. How young are you? Kita tanya tahun lah, jangan tanya umur lah. Kita semua 80-an. Oh, I seorang saja bukan. Okay. Tak apa. Maaf apa? kan. You kan kakak, kita pun cuci tangan dia tau. Dia 90s lah. Cuci cincin lah, cincin. Cincin. Kena cuci Kau cincin. 92 kan? Dah cincin. Ha, yes! Yes! Dia 92. Adik, cuci tangan kita orang. Tak payah. Gitu. Gitu. So, akan repeat, betul? Yeah, we're gonna... Adakah you akan buat training ataupun main bedal? Definitely macam kena itu? training lah. And I rasa sebabkan I naik tu pun sebab I train. Walaupun I train untuk 2 km tu, tapi sebab I train for that 2 km, make me actually reach 6 km lah. Right. Walaupun laban rata, I'm happy and proud of Yes. myself. We are so proud of you. Malaysia so proud of you. Dan nangis kita semua tengok. Kita tengok sedu-sedan kat situ kan. Sedih-sedih tengok. It's amazing. Ini apa tadi nak tanya ni? Nana ada buat macam motivational talk. Aku mampu. Ada tagline motivasi apa benda macam tu Tak ke ada. Dia motivasi dia ikut suka hati kau. ikut suka hati kau. Macam kita je rancangan. Okay. So you akan ada buat macam talk. Okay guys, saya akan ada dekat PICC ke Tak ada. RPCC ke Only tak ada. by invitation saja. Right. So sebab kadang-kadang perjalanan hidup kita ni, I bukan pakar. I bukan ambil doctorate, belum lagi nak ya, insyaAllah. Before I'm 50. But the experience that I've gone through of always sharing positivity, Yes. social kan. So Yes. boleh tak bagi secebis cuma Cik. experience semua, share with the Mencin. people kan. So kita pergilah kat Unis ada, tu corporate pun ada juga. Cool. So I really enjoy doing it now because it's all about giving back. It's Yeah, about sharing the experience, dan mana tahu experience kita ni beri manfaat pada orang kan. Walaupun kita always. rasa masa kita di dalam lubuk dalam yang paling hitam, malah kita naik balik macam mana kita buat, that experience I share lah. I tak adalah pandai, tak ada belajar nak jadi macam mana nak jadi speaker ni, but I do went for training lah. Dengan Azizan. But then again, it's only based on my experience sahaja. Right. And Okay. readings and whatnot. Banyak membaca buku lah you. Banyak juga. Banyak membaca sekarang, banyak bagus. membaca kan. Lelaki aku kau baca buku apa ini? Macam kena baca ke? Sebab I seorang yang visual. I suka I pun. tengok. So you tak ngantuk baca buku tu? I kena baca satu page 3 kali to really understand it. Sama lah kita kan. Aku baca. Bodoh baca aku kejap ni. sampai 3 kali. Bodohnya kita tak faham. Oh my God, semasa. Ya, bukan. Dia ikut usia. I normal. Guys, I normal. Ikut usia, ikut usia. Normal macam I kita. know, I Baca. bodoh. Faham. Ya, betul. Bertahun satu buku nak habis. Walaupun kan korang ada persamaan dan korang rasa macam korang sync right now, Yeah. tapi you don't remember we supposed to ask one magic question dekat Ya, yang Allah. cepat ni. No need Yeah. magic. Let me Okay. Korang ni memang ke mana-mana berdua lah orang kata Alhamdulillah. Umpamanya. Ya, umpamanya. Best friends. Pon-pon. Korang sync. Yeah. Pon-pon. People call you pon-pon. But I got to know story long ini. time ago. Yang ini. Korang ni sebenarnya membenci each Okay, other. baik. Duduk ceritakan. Benci tu tahap apa? I need to rephrase that. Okay, It's not silakan. membenci each other. Sebab Kenapa tu? Sebab pembencian berlaku sebelah pihak. Siapa yang benci siapa kita perlu tahu. Ni memang nak show Sebab burukkan aku bila I baca dekat Wikipedia lah, kita Ya, baca, ya. kita macam, but I also got to know the story before. Siapa Okey, yang benci kurang siapa? daripada 30 saat I akan berkongsikan Yes, kepada okay. you Go. guys Go, semua. Go, go, go. Ya, saya pada awalnya adalah penonton setia rancangan reality yang dimasuki oleh Nana Mahazan. Pantas yang musim pertama tahun Yes, 2003. actually semua orang tak tahu apa benda AF tu kan. What is Sebab that? saya pernah masuk uji bakat. Uji bakat. AF tu. AF Apa tu? Kan dia kata, promo dia nak cuba. Nak cuba? Yes. Saya masuk kusiakan buat apa ni? Mata kita kan suka produk era. Ya. Buat apa ni? Tak tahu dia orang kata nak cuba apa I masuk je. Tak boleh reject. So of course I kena reject. Betul Nana Mahazan. Nana Mahazan cry sing lagu Misha Omar, my favourite singer, my favourite Your best one of my friend. song, and then macam kau ni. Lepas tu keluar jadi penyampai radio.
era. Ini kerja sama. Tak suka. Ya, rival lah katanya. Tak rival. Tak rival pun. pun. Rival. Tak tahu pun I tak suka dia. Saya rasa saya adalah tipikal sebelah pihak. netizen ketika itu. Kalau dulu perkataan netizen tu tak ada, tapi I'm the netizen. So I always tell people, don't be that netizen. Because you tak tahu dia. Tapi bila kita dah berkenalan, saya cakap Masya Allah, Nana Mahazan ni adalah satu hamba Allah yang sangat sweet. tak ada perasaan. Sweet. Tak, orang benci dia pun dia tak rasa. I Kan okay je. saya start beralih arah ketika orang mengata di depan, and then I said, how can you say that? Oh, dia macam Menarik ni. Kita kena kupas lagi ni. Kita kena kupas lagi. Okay. Ada lagi air muka dah berubah sekejap lagi. Sekejap lagi kita korek. So kita settle part ni. We see you after this. After this. So, Okay, tadi Fafa mu kata dulu mu membenci, tak berapa suka apa semua. Tetapi kalau kita sambung balik, you share dengan kita-kita semua yang nak tahu ni, how long did it take before she knew yang you tak berapa suka sebenarnya kat dia? Mestilah ada cerita tu. dia tak pernah confess yang dia tak suka I. But I can feel The vibe. vibe. The vibe. See, Fafa. So masa tu, tapi sebab I masa tu lepas keluar AF, dia adalah daripada 12 contestant kan dalam AF tu, I paling dibenci rakyat Malaysia sewaktu tersebut. But I loved you already that time. I know that. Okay. Lepas tu memang setengah populasi dunia membenci Nana Mahazan. Kenapa So I sebenarnya? accept it. I know I can't sing but I love her seventh week, you know. Saya nangis, aduh. I Ketika nangis- itulah. I nangis sekali je tahu Tak tak? banyak kan? Yang banyak nangis tu orang lain. Tapi aku yang terpalit tau. Okey. Okay, anyway. Dia rainbow je semua aku ingat. Ya. Exactly kan? Ya. So, bila kita masuk era, I pun pergi went for the audition nak jadi penyampai radio. Kau pergi audition ke? Aku pergi audition lah. Bukan pakai kabel? Okay, tahu? Tak ada. Aku pergi audition. I dulu pun pergi audition juga. Audition. Oh, ya? Nah, legit tau Please audition. tell me you're joking. No. Ha? Wow. Baru tahu hari ni. Maknanya Ya, aku dah pakai kabel. Kita bayar kabel itu. Tak, maksud I macam sebab I tak pergi audition. I hanya diminta sekali on air teman Silempol on air untuk gantikan Linda on. Lepas tu pada time budak squad Bordeaux Era yang bawa kereta ni, I think you boleh berhenti bawa kereta kot masuk jadi penyampai radio. I macam, Untungnya. Untung dia. I macam, sambung. So I went for the audition kan. I was the last one that went for the audition sebab I macam contemplating sebab masa tu job macam ni nyanyi lepas ini. Betul true. Walaupun orang benci, yang tahap benci tu macam masa tu kita tak ada netizen tak ada, kita tak ada forum. Kita tak ada social media, kita ada forum. Back then. Dengan at 15 tu, carpet whatever sembang tu kan. Kat forum tulis batu belah, batu bertangkup, telanlah Nana, telanlah bapak dia sekali. Nana kalau balik muar aku nak ludah muka dia. Aku jumpa dia aku nak baling batu. Aku rasa ramainya orang tak suka aku. Benci no. I was sad. Pendek kan? Okay. Lepas tu masuk dapat penyampai audition dapat 5 orang masa tu new announcer. dia. Farah Fauzana, Pak Tam, Nila Kurnia dan juga Kiranto. Kiranto Marcelo. Kiranto Semoga cepat Marcelo. sembuh. Dia menghadapi kanser. Ya. Dia doakan minta Kiran. rahmat. Ya. I know, Babe. Ya. Babe, kanser babe. But he's a Babe, survivor. Dia Abang memang- kuat, you know. Abang kuat. You are my insyaAllah. Kiranto Marcelo. Yes. Okay. So kita 5 orang ni dah baru. bekerja sama, and then I cakap Biasalah nak masuk radio baru kena ada photoshoot kan. Lepas tu pergi kat Sungai Wang, aku ingat lagi nak pergi Apa jadi fitting kat Sungai baju Wang tu? Kieng ke apa benda Allah zaman tu kan. Naik eskalator dia tarik Nila Kurnia, dia tarik Rostam jangan jalan dengan I. Ya sorang-sorang I okey je sorang-sorang. I dah biasa dikecam kan. Macam okey semua tak nak jalan dengan I. Okey je. But so unlike you lah. no, I can't even remember that moment. But still, kan, I always in the back. orang kan ada personality kan. So macam personality dia macam tak match Macam tak macam kena tu kan? kan. Yeah, I know. You macam I. We are always like the good people but sometimes kalau Tapi masa tu I okay. I accept it because I know everybody else don't like me. So it's normal for people not to like me. I was okay. So alhamdulillah kan. Tapi lepas tu Cukup minum, and cukup after minum. that 2-3 bulan after that and kita dah bekerja sama dalam satu station walaupun dia tak bercakap, kita we got the signal. Kau ni sangat lagu sama aku. I just be myself. And sampai satu masa di Cafe Astro. Tengah makan dengan dia lah. Tu kita dah baik lah. Kita dah baik lah. We dah buddies. Datang manager I biasa datang. je lah kan. Manager I datang. Walaupun I budak squad masa tu, I dah ada manager. Kelas. Wow. Kelas. Manager Nakiu masa tu juga adalah manager saya.
So I punya manager datang, Felicia macam, Farah, Nana. Dia betul straight to her face. Nana, Sebab dia ada persatuan memenci Nana. Felicia. So Felicia macam, Farah duduk dengan Nana. Nana, I don't like you lah. Sebiji. I macam pada dia, tu Nana macam, okay. Mana you bagi dia nasi kangkang ya? Kan, hello sebiji-sebiji dialog dia ambil bagi ke orang. Tapi ketika itu, I think that is the moment yang Allah nak tunjukkan yang mana kekuatan kawan kita Nana ni ni. kan, walaupun orang kecam, masalahnya dia tak cakap belakang pun, dia tak rasa. So mungkin Allah Nana, jentik hati I ketika itu, dia tak rasa, dia memang tak rasa. Yang rasa yang sebelah ni, yang pernah tak suka dia, so dia terdetik hati I, so I actually ask her to sit down, I slow talk to my manager, I cakap tak boleh. Lepas tu manager I pun lost, tapi I cakap minta maaf. So I cakap ever since that, siapa cakap pasal Nana Mahzan? Sebab masa tu you dah ternampak macam ting Nana berkilat jadi mirror dah terpantul Sebab pada itu muka at the you end of the balik. day kita belajar dalam kehidupan, kita tak boleh judge orang. Sebab tu orang cerita we should never listen to one side. Yes, that's Yeah. true. Nak There's kenal, always two nak sides of the mengata story. orang tu kawan dulu. Kalau memang teruk, itu mengata. Kata terus. Kata terus. Tapi kalau kita dah kenal, ya Allah Tuanku, all this while, it was a totally a different thing. Sebab itu, netizen, please. Because it's such a beautiful... Yes. Tak senang ya nak tutup mulut dia sebenarnya nak buat apa yang Nana buat sebab No, because I think I was so used Okay, to... let me ask you this. Sebab nak tahu karakter you jenis yang orang macam mana. Kalau kata ada orang usik kawan you ke, anak you ke apa-apa, adakah you akan cepat melenting macam, oi kau kenapa buat macam ni? Of course. Okay, then kenapa you tak defend diri you? Because to me, I can accept if anything to me. Untuk aku, kalau entah aku nak pukul aku boleh. But don't Mess with the family. with Don't mess the with people the that I love. Kita tahu betapa karakter Nana Mahzan ni betapa very cepit. Dia beza tau dengan I. Honestly kalau kat luar kan, Nana duduk talking. Kita orang nak pergi US, kita pergi ke embassy. Kan kita kena interview for that session to get the visa. Yeah. She go first first before me. Dia pergi dulu. Dia punya sampai semua orang tahu apa dia cakap dekat kaunter tu. Dia punya... Aku sejenis mayor kat situ. Menceritakan So, semuanya lah. I go untuk second time. Ni orang tak tahu. Ni memang eksklusif. Ni orang tak tahu. Bila I pergi, are you going with her? Cik, dia tahu Okay, Pak. Tu je. Aku cakap Nana tu kasih Nana. Itu all my God. She did the job for you. Yeah, definitely. Tak adalah. I think just me ke. I seorang yang happy go lucky. Maybe orang at the start people cakap aku gerdi, aku sedih. Tapi tak kisahlah. Maybe orang menyalah taksir happy go lucky, cakap banyak tu Dia sebagai orang malu gerdi. nak keluarkan diri dia orang. I'm so comfortable being myself. I'm happy being me. So just that. Siapa yang macam ni dekat keluarga you? Mak ke ayah? Ayah. Ayah, that's abang, why. abang. Abah. Yeah. Abah memang macam tu. My dad, yeah. Yeah, that's why you pick it up from him lah. Yes, yes. Faham, I know. Tapi Okay, dah kita boleh berhenti cerita pasal benci ni. Okay. Dua benci kita tambah sayang. Tapi to be fair to her, when she loves someone, she is very selfless person. Itu pasal dia kita tak percaya yang dia macam tu. That's it. Sebab kalau kau nangis. Sebab kau kacau, masa tu I mungkin kacau best friend dia punya lagu lah. Michelle Omar was her favourite artist. Dan aku nyanyi lagu nak nangis, tak sedap pula tu. So she very defensive towards her friends, her favourite song kan. And you pula gaduh dengan dia Cik. Puji dia. Wikipedia salah. Never. Wikipedia salah. Michelle Omar boleh beritahu we never gaduh. But speaking about love, apa semua korang dah love, sayang each other apa semua. Now Nana, you tell me, sekarang ni bila she dikecewakan after all the episode, how do you feel? What do you want for her in Fafa punya life sekarang? After everything ugly dah jadi. Aku tak mau sebut lah betul-betul sebab benda tu pun menyakitkan kita as a woman, betul-betul sakit tau. It's embarrassing, menyakitkan. But what do you want for her right now? You know, we had a lot of conversation. We had a Share with lot of us. sleepover talking about it. Invite me next time please. I love sleepovers. Okay? Yes. Right, kita ada macam set list lagu. Okay, anyway. Okay. Kind of means that, okay, never mind. Today, yes. Okay. Yeah, it's hard to see and not to be able to lift out the burden. You know what I mean? Oh, faham. Faham. Apa banyak je kau boleh cakap Yeah. to ease the pain that she's having. Allah, Every time aku doa, kan Pon, depan Kaabah, nak masjid Nabawi, makbulan. I just want to have the happiness in the world. Because she deserves it. Because she always brings happiness to everyone that around her. Yeah. You know? But
I believe Allah is the greatest. Dia tahu kenapa. Dia tahu bila. Because the love that she has is limitless to everyone else kan. So maybe sebab dia tu sugar itu. Ya, Amin, insyaAllah. amin, Pause, amin, amin. pause some of your Minum, love to minum, my minum, cup. minum. Come, pause some. Yeah, I want to feel your love. Kita tak boleh cakap apa yang kita faham di situasi, tak ada. Kita tak ada cakap. And I am sad and I feel helpless because I cannot leave that burden. Yeah. Out of her. Anything that I say, I can't. Kan? The feeling kan. As much kita, aku faham. We'll never be in that. Seorang ni lagi seorang. Fafau, let me say this to you. Kita selalu, bila jumpa, aku tak pernah cerita benda ni dekatmu sebab aku rasa macam aku tidak berhak untuk ceritakan benda personal. And aku punya closest dengan Mu bukan sepertimu dengan Nana. But right now, just because we're here and we're talking about it, aku nak cakap, I really hope someone nice will come Amin. and appreciate Mu because you are such a lovely person. Macam aku bila ada dengan kau, aku tak pernah rasa vibe yang tak best. Faham tak? Ya. Mu sangat Tenang. sincere. Mu sangat sincere. Mu manusia yang baik. Tu je. InsyaAllah. Banyak lagi kekurangan ni tapi itulah terima kasih. InsyaAllah. Ya. Okay, then kita tanya, kita dah wish and pray untuk dia apa yang nak terbaik. Tapi kita nak tanya dia, apakah yang terbaik untuk you? What is a perfect life or what is a good life for you? Describe. Itulah kan. I rasa betul lah sedikit masalah awalnya bila I just want to make the close one happy lah kan. Sebab memang even my macam kita ada klik daripada sekolah rendah, universiti dan sekarang ni kan. So saya ada kawan-kawan yang memang okey kerja untuk kawan-kawan. Kerja untuk kita orang, kerja untuk masalahnya memang I memang kerja untuk dia orang. I memang kerja untuk you guys. Because why? If I bekerja keras tu I'll make people happy lah. Tapi I took orang kata a big leap jugalah masa I berhenti 2016 tu daripada radio. I really love myself masa tu. Tanyalah Nana, sebelum tu dia bukan tak love, dia ada momen-momen yang jiwa kacau. Birthday hilang. Dan every time birthday kau jangan cari Farah Fauzana, dia takkan ada wujud di dalam Malaysia. Sebab dia rasa dia kecil. Dia tak boleh nak menghilangkan disalahkan. diri. Ya, kenapa? Sebab apa? Do you feel because you rasa you feel small, not worth celebrating? So orang selalu celebrate macam besar-besaran untuk I. So I selalu macam I risau orang spend banyak ke. So I said no. So I always ada 2-3 years tu I hilang. Even from Nana also. From everyone. From the radar. Tapi she answers your calls, right? Tak. She answers. Tak. Tidak. Tak. Memang Tak. MIA. Kalau tahu, hilang. Okey, birthday dia hilang tahu. Faham. Berapa hari dia main? 2-3 hari hilang. Kita cuma lagi. Come So, back. Sehari sebelum birthday, hari birthday. pergi mana? Pergi Sabah. Sendiri-sendiri? Sorang-sorang. Sorang-sorang? Family tahulah? Tak. Tak bahaya. tu kalau kamu janji perangai ni. I rasa Selalu kena marah macam tu. No, that's why. Sebab tu I rasa dalam kehidupan seorang tu ialah dalam kita mencari kesempurnaan, kita ada that flaws tu. Tapi that flaws tu yang membuatkan kita learn and be better and to make that sempurna tu insya-Allah sempurna sesungguhnya di mata Allah lah. So of course everybody have the journey yang untuk dapat tu. Tapi bila I berhenti kerja, I told myself this is the time for you to love yourself. That's where saya always tell people I tak bersara radio tapi I overhaul myself. I belajar, I go classes, not only for agama tapi classes yang simple-simple, cari jadi pengacara sukan. So I go for classes, I went pergi jumpa cikgu-cikgu ni lah. You suka upgrade your skills lah. Correct. Right. So yes, now bila you cakap pasal love, of course doa tu sentiasa tak lepas lah. Sebab I percaya. Sebab itu bila sesuatu pernah berlaku untuk dalam diri I 2017, I move on tu sedikit cepat. Sebab mungkin ketika dah belajar tu memahami yang apa yang berlaku ni adalah ketentuan Allah yang you tak boleh nak deny. Kalau I rasa I tak overhaul diri, mungkin I akan beratap lebih lama kan. So I move on tu cepatlah dan sahabat kawan saya yang ketika itu pun yang kita dah tidak bersama lagi pun macam we very cooperative sebab kita berpisah secara baik. Right. Aku tak pernah bercerita kan benda-benda macam ni kat luar. Kan? Tapi masa sebab kita cerita. Kita macam okey dekat sini kita-kita je. Kita-kita je. Segmen kita ni pun memang nama dia kita-kita je. Kita-kita je. You cerita untuk yang kita-kita
harap ni? benda tu dapat membantu mereka sebab saya rasa ialah mungkin benda tu dia highlight sebab kita artis. Yes. Dan benda Tapi tu berlaku berlaku dekat dekat luar sana. normal kepada Ya. semua. Ialah benda tu adalah normal bila tidak ada jodoh, tapi how you want to move on tu lah yang penting. Alhamdulillah rezeki I best family members, best friend beri support, walaupun like what Nana cakap dia susah, tapi untuk berada di sekitar sekeliling tu sebenarnya membantu. By just say hello, I hope you good ataupun message lah lepas ni. Sebab tu saya bila nampak ada insiden-insiden perpisahan dan sebagainya, I will just drop a message and tidak mengharapkan balasan. Oh, faham. So basically, just keep on checking on each other lah. Basically, Yeah. okay. Yeah. Faham. Well done. Very beautiful. Well, yeah. So that's what we should be doing anyway with Such a everyone. beautiful friendship Kan? lah korang dua. I InsyaAllah, love your Allah. friendship. I admire your friendship. And kita punya doa sama-sama pun Doa Tak sama-sama. pernah plan. Yelah, bayangkan daripada benci tu, kan Kat? Hani, just bayangkan benci, kawan. Kita kebetulan rezeki dapat pergi umrah pun sama-sama. Sama-sama. Bestnya. Unplanned. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, itulah dia jawapan-jawapan yang kita dah... Yes. Soalan yang kita dah tanya, jawapan-jawapan yang dah diberikan daripada... Dalam kita-kita je. Ya, dalam kita-kita saja dan kita akan berehat seketika. Lepas ini ada macam-macam lagi menarik. Yes. Kita akan bersama dengan korang. Stay tuned. Another segment yang sangat menarik. Ya, kita berada dekat TikTok live questions. Wow. So tadi So masa ni, kita bersiap-siap, betul. kita ada buat live. Okey, kita ada So buat kita live. pick questions from the audience tadi yang mana nak tanya Apa Fafa, nak tanya Nana. akaun TikTok you guys? Min and Cat. Underscore Min MYN and Cat. and Cat. Okey, And guys. underscore Underscore juga. follow. Ya. Sebab bila dia orang buat live, boleh kita tanya pula. Faham. Okey. Mungkin korang Okey. boleh contribute untuk artis seterusnya nanti kan. Tolong kita orang kan. Yes. Baik. Okay, so ada soalan ni. Masa interview Angeline Tan about her wedding. Okay, Angeline Tan ada cakap dekat Fafa, Allah tak pernah abaikan sesiapa. And Fafa pun menangis. Ingat tak? Okey. Okay, dia cuba ingat. Dia ingat. Okay, Ni, bacakan je. kenapa Fafa nangis? Was it because of the wedding that touched you ataupun the words? Kenapa Fafa? Kenapa? Oh, was it even something else, Oh, Fafa? is it apa Boleh dia? je Apakah? share dengan kita. Soalan macam tu je pun Oh, ya, tu I tak terfikir tapi orang dah tanya. But yeah, Yang begitu Apa ayat mendalam. tadi? Apa ayat? Allah tak pernah mengabaikan sesiapa. Sebab it's so true apa? yeah, I believe so. Deepnya ayat ni. Oh. Okey, ayat tu je dia dah terusik dah. Dia dah Terus, terusik. kenapa why it touch you? Kenapa Fafa bergenang bila you dengar these words balik? Kenapa sebenarnya? Kenapa kita datang studio dia orang ni? Korang kena sedar, Dia korang cakap dengan kita kawan-kawan show ni sekarang ni patutnya tau. happy kan? Memang kita happy. Tapi kita happy tapi kita real. You know how it is in life. You're happy but it's so Okay, real. I was very happy to see Angeline this Tan. couple. Ya. Kak Angelina dengan Abang Abang Sabri. Sabri. Because I percaya jodoh tu pasti ada. So perkataan jodoh tu pasti ada dan percaya pada ketentuan Allah tu yang membuatkan I selalu bukan kata tak risau sebab orang fikir macam sebab ada setengah-setengah kawan yang mungkin dia kata dia dah bagi full stop. Yeah. Macam I selalu cakap tak boleh, kita tak boleh full stop sebab kita kena percaya jodoh tu pasti ada kan. So bila tengok perhubungan mereka sehingga ke jenjang pelamin dan keadaan mereka sekarang Masya Allah saling melengkapi kekurangan masing-masing tapi make them very happy. Bila I tengok je benda tu I rasa macam benda tu dan saya percaya. Saya tengok tu buatkan saya happy. Sebenarnya saya menangis happy sebab saya percaya masa saya pasti akan tiba. Faham, you're Kenapa relating dia to it. mengalir je? Memang tak ada tisu tempat ni. Alamak, ada. Boleh je Mana sampaikan kawan I untuk saja. lepaskan tisu? Sampaikan saja. Yes. Thank you. Ada kepala. Macam tangan lelaki. Jodoh yang bagi tu. Jangan rasa dengan lelaki ni. Jodoh. Tengok tu. Min, pass me the kan? phone. Ya. Pass me the phone. Okay, next question. Next Habis question. V makeup I. Kita nak faham Kena tanya jujur. pandai dia juga. Pandai dia orang ya. Ya. Okay, soalan ni untuk Nana. So, rasakan. when I saw this tadi, I yang tersentuh tau. rasakan. I yang macam mengalir air mata dulu. Tak ada. I nak laugh with this. Jangan gelak dulu, kau standby. Okay, tapi cerita ni lah, quite recent tau. Cerita ni quite recent. Okay. Nana Mahazan pernah cakap.
if she could turn back time, she wants to spend more time dengan Athia, anak sulung dia. So what actually happened and kenapa you rasa macam maybe hubungan korang renggang? Kenapa kau suara tak gigi-gigi? Bapaknya nak gigi-gigi. Mu saja dia. Kita memang sejenis orang yang akan mendalami, merasai Adakah orang lahir bulan 7? sebelum orang tu cerita, kita dah merasai lebih dulu. So macam kalau mu nak cover line pun kita dah tahunya. Macam tu. Faham? Kan? Cepatnya. So why? And I have and Nana, mu jangan lupa, our daughters are the same age. Rania is the same age as her. We had our children together at the same time. So what made you say that? No, Althea was 3 going to 4 when I got Akib kan, masa tu. And you know, having a baby kan, of course your attention is to the baby. And masa tu Atia masih kecil, tapi kita suruh dia independent because dia dah kakak. You know, so I didn't get to spend much time at that time dengan dia. So Walaupun berhenti kerja masa tu. Walaupun berhenti kerja kan, nak membesarkan dia. Sebab masa dia kecil tu, aku berhenti kerja tu umur dia 5 bulan. Sampai ada Akib, masih lagi berhenti kerja. Tapi dia ada orang yang kerja part-time je lah, whatever. But I felt that I didn't spend much time masa tu. Yang masa dia masih lagi kecil, 3-4 tahun, yang masih lagi ni. But I have to give my full attention to the baby kan. Of course, the baby need help more kan. Tapi masa tu, Brian ada to take care of her lah. So I'm so grateful masa tu Brian ada to menggalas Layan dia dekat situ. But at that time, you tak sedar pun sebenarnya yang you expecting her to be wiser or mature faster. You tak sedar sebab masa tu you were hoping that she can do that so that it can help your load. Betul. Tapi bila you dah besar, you dah dah keluar macam, wow, oh my God, I tak sedar macam tu. It's always like that. Too occupied kan with the baby. So I'm not saying like blaming myself. I was so sad that she had to go through that without bukanlah kata mother's attention. Yes, kita ada bila adik dia tidur, but untuk sayang dia, untuk manjakan dia kan. Masa tu. Sebab tu bila dia dah remaja tu, dia rasa macam distance sedikit. I cakap, maybe because dia tak feel connected with me compared to Brian. Kan, so dia rapat dengan bapak dia. Aku rasa macam, aku kok beranakkan kau. Tapi mungkin you don't give that attention. It's not just about kau beranakkan dia, but if you don't give that attention. And then now, bila dah teenager, so kita try as a mother to selit dalam kehidupan dia. Tapi sekarang relationship korang lovely. Lovely. That's what I see. Daripada kacamata I nampak it's lovely. Business partner. Designer tudung. Walaupun aku meminta 3 tahun nak suruh siapkan satu design. It's not an easy task for Nana to get design. Tapi kalau bila kita dah tengok balik, kita nak ulaskan balik, actually you kita sebagai orang luar, I akan boleh tengok, I boleh cakap yang you don't have to blame yourself, number one, and you're not a bad mom. And you never like marah dia ke dega dia ke or whatsoever. And you did not neglect her at all. Yes. She makan and all that. So I think she is still in safe hands. And then a teenager being a teenager, and of course bila bapa yang banyak bersama dengan dia, of course dia akan rapat dengan bapa dia. But at the same time, you are aware. Itu yang paling penting sekali. You aware, you acknowledge, and you do something about it. You're such a great mom. And now she's like your bestie kan. Dia dah macam bestie kesana kesini. I tengok berdua. Korang dress like the same style. Twinning. Sekarang dia dah lain. Sekarang dah pening. Teenager. Itulah anime. Dia pernah satu hari keluar, dia lukis misai tau. Sebab dia nak jadi penyanyi kumpulan Korn. Tapi bertudung. Aku macam, ni anak aku. Dahsyat Apa minat Korn Penangan Dia minat Korn. Tak kena tengok bapak dia kan. Dia lukis misai. Siapa nama penyanyi kumpulan Korn tu? Janganlah tanya. Jangan tanya kita. Tapi kita sekadar tahu saja. Kita tahu je lah. Dia lukis misai, dia buat piercing kat ni kan, tapi dia letak kat tudung. Alah pandai. Aku cakap, kenapa kau ni nak? Pelik. Dia pelik macam mak dia jugalah. Biasa. Dia dah remaja. Dah remaja kan. Tapi masa tu, I did have a conversation with Brian juga. Masa cakap, babe, I think the kids don't love me anymore. Because they love you more. Because apa-apa favour daddy. Kalau naik kereta,
nak naik kereta dengan daddy kan. Kalau kita pergi separate cars ke, I from work apa, I nak semua nak dengan daddy sebab daddy dapat dengar lagu rock and suka. Kalau naik dengan mami dengar R&B, Arwayan. Right. Kadang-kadang mami pakai letak selawat Tarjiyah kat situ kan. What is this man? Kalau dengan mak, sebenarnya kita akan pasang apa yang bagus untuk kau. Bukan apa yang kau nak dengar. Apa yang bagus untuk kau. Aku driver, apa yang bagus untuk aku juga. Aku yang lebih celik mata. Saya sangat appreciate mak-mak yang macam tu, okey? Sebab mak-mak macam tu yang buatkan yang muda-muda sekarang kenal Farah Fauzana kat radio. Sebab dia tak dengar radio. Mak nak dengar radio Hot FM tu, anak tak tahu apa. Bila dia buka luar ni lah radio mak dengar. Fau tahu. Thank you mak-mak. Tapi sekarang ada tanya anak lah. Dah mula dah tanya anak lagu apa yang nak dengar. Tapi dia tak nak dengar lagu kadang-kadang. Dia nak dengar the positive vibration. Begitu. Begitu mak ni lain sikit. Mak ni dia spiritual dia lain sikit. Dia spiritual yang terapung gitu. Itu spiritual okay. Berlainan sedikit. So dia orang suka. So bila pagi-pagi ke apa benda kalau ada kecoh kat rumah ke apa benda ke, so I am also training myself for that. And then dia dengar macam ni, tak apa ni mami. Okay, dengar bila tidur. So ataupun kadang-kadang kita pasanglah surah-surah. Dekat Spotify ada. Positive vibration dia macam music. Ada sesetengah tu dia macam Isa akan cakap, mami takutlah bunyi ni macam scary. Yeah, I know, I feel you. But I can layan, but yeah, it's something different for you. So it's just the sounds of music sound lah. Of music, noise. And ada macam bunyi gong ke, dia dengung lah, faham. Ada naik turun, it's very calming. Alright. It's very calming. So Hujan, tiba bunyi hujan. ada sedikit, dia depends, ada macam-macam. So kita akan jumpa yang mana favourite kita. Positive vibration. Dia yang hurts segala semua tu lah. So dia orang suka lah budak-budak ni. You nak tidur ke, you nak lagu apa-apa. Kadang-kadang I macam, okay today I make it fun. Lagu apa yang anak diorang dengar, I make it fun buat macam show. Let's listen to Michael Jackson. Did you know that Michael Jackson when he was small, he was like this, it was like this, it was like this. So yeah, evolution. Oh mami, oh wow. So dia minat, patut dia akan dengar, oh ni lagu Michael Jackson. Dia dah tahu banyak lagu Michael Jackson. Sudirman. Banyaklah. Music lessons, like music lessons. Bapak dia ada bahagian dia, I ada bahagian I. So macam tu lah, I faham, I can relate. I dapat music lessons from the dad, so I macam tak dapat nak memberi dia semua tu. The dad dah bagi semua. Faham. My daughter is into Indonesian music now. It hurts so bad. Why? It's okay. I love Indonesian music, tapi macam dalam kereta kita R&B, kita jual R&B. Lepas tu macam mami bisa pasang Pamungkas gak? Pamungkas berapa tu? Bagusnya. Apa nak dengar Pamungkas tu? Nyanyi dengan dia, layan menari dengan dia. Lepas tu, this time do mami song. Like you layan her, you give her what she wants, then you take it. I should do that kan? Ya, faham. Lagu Indo tiap hari dong. Dari pagi sampai sore. Bisa aja, Sip. Bisa aja. Maknanya show ni mesti sampai Indonesia kan? Bagus lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Doakan. Amin. Sambungkan sekalian. Ini adalah pengacara anda. Sebab pengacara ke? Tak. Apa? Pemungkas tu apa? Bunyi Pamungkas is an Indonesian singer. Indie singer. Nama band Pamungkas. Nama dia adalah Pamungkas. Pamungkas. Nama dia. Saya ingat kau penonton-penonton. Aku pun Pamungkas sekalian. Tak, penonton tu Inul. Itu Inul. Daun Inul. Ya, lain. Baik. Okay. Soalan habis tak? Soalan Titi you tu je? Itu je. Baik, sekali lagi jangan lupa untuk follow Titi mereka, TikTok account mereka, iaitu _min and MYN_CAT_. Don't forget to follow and put on notification. Okay, baik. Kita ke segmen seterusnya. Boleh. Oh, sorry. Oh, kita tetamu. Okay. Kita satu soalan nak taram dua, okay? Langgar dua. Okay, what is your deepest, darkest fear? Seram, takut, trauma, apa benda? Tak nak nanti everybody knows and know my weakness and tak boleh. Janganlah macam tu. Just share with us lah. You gotta share. Oh, you takut orang takutkan you? Oh, binatang lah ni? Oh, insect? Alah, takkanlah look. Binatang, kalau orang nak besar, takutkan ular, you dengan buaya benda semua tu, that tu, means hantu. they're a horrible person. Kalau macam datang-datang nak Because kalau I takut, I akan gigil, nangis, jatuh. Pingsan. Faham? Cungap tak boleh. So, you ceritakan benda tu pada kita sekarang. You takut apa? What's your darkest fear? No, I shall not. Okay, dan benda Allah itu you jangan cerita. Dan benda lain ni, apa yang you macam a big no-no? Yang you pantang sangat in your life, apa? I pantang kelembapan.
Kelembapan. Oh, lembab. Lembab. Kita Ah, lembab dia membaca, makan kita lembab membaca macam mana? Baca tak apa, tak mengacau orang. Oh, faham. Kita je di dalam kita je. Pet peeves is, I tak suka, tak pandai tak apa. Tanya. Kan? Tapi jangan... Dan buduk dah lembab tak pandai. pemalas pula tu. Pemalas, lepas tu tak nak Ah, tanya. Aisyah, lambat macam... Bukan, aku tak cakap kau lambat, bukan. Dia macam tak ada sense of responsibility. Urgency ke? Urgency macam tu. Faham, ya. Faham. Tak boleh lambat. Ya, Sebab aku nak polis. Aku memang dibesarkan kalau lambat kau kena gari, dek. Macam gitu. Ya, Ada tahu. rigid. Kan, kan. Guys, Faham, mungkin faham. untuk berkawan dengan Nana Mahazan, ya, tolong punctual. Tu je. So far, perhubungan persahabatan kita, So ini dari tahun segi tu, masa je dari lah. segi nisbah dia, Masa. dah 1000 nisbah 4. Wow. Min, Besar. I know. Tadi, she came early for the Super show. early. 1 hour early. 1 hour early. I already got the message. So, babe, when we doing this? Tu dia. Tak, That's sebab kita punya kehidupan ni... Ya, faham. Laju, Explanation busy. needed. Bukan Tak, busy no kan, explanation needed. ada Faham. priority yang kita telah Ya, susun betul, dan sebagainya. betul. Tapi memang I dah diajar pada Tapi kecil bukan kau tak aku yang boleh lembat tadi, bukan. Bukan. Korang tak lembat on time tadi. Tapi Yes. Floris tak on time, Dori. Abang Okay, faham faham. macam mana? Yeah, what's Kehilangan. the atmosphere? Kehilangan. Wah, faham. kehilangan lah. Oh my Takut, God. bukan cerita pasal kehilangan orang, I takut orang pun kehilangan I. Lebih awal. You risaukan dia untuk dia orang. Babe, bawa tenang. Yes. Bawa bersabar She's sikit. spiritual. Jangan She's undang. spiritual tau. Jangan undang benda-benda yang tak jadi. Yang bakal menjadi pula nanti dah risaukan dulu. Mu adalah orang yang sangat bijak. Mu mesti pernah baca Law of Attraction. Jangan attract benda yang begitu. Kita fikirkan tentang I'm going to be here for a long time. I'm going to find love. Tapi I suka You will ayat lose the manifesting. sense of now. Manifesting. Yes, Yes. but tapi it's good to have that fear. Betul. Sebenarnya Yes, it's good to yes. have that fear, tapi at the same time I suka ayat Ustazah Asni Mansur ni yang mengatakan kadang-kala apa yang you fikir, you fear dan sebagainya, hujung dia adalah jangan buat kerja Tuhan. Maknanya kita overthinking Yes, kan. yes. Maknanya kita fikir Betul. ni sebab Allah mungkin tak plan pun untuk kita kan. Tapi so dalam arti kata lain hujung tu adalah jangan buat kerja Tuhan. Kalau tak plan, Allah boleh plan benda lain pun sebenarnya. Yeah. So you will lose the Doa yang sense of baik-baik. now. You akan hilang semua tu sebenarnya. Yeah. Kita think about the Tapi I tunggu positive juga semua, hilang berat badan tak hilang juga kan. Itu masalah kita cerita itu I nanti. bimbang. Itu masalah kita cerita nanti. Itu harus dibimbang lebih. Bimbang. Tak apa, Kenapa tak tak apa. hilang-hilang ni? Itu tambahkan kelebihan itu. Tambahkan, di tak situ apa. yang It's okay. lain tu pasal Nana hilang, mungkin boleh tak tolong. Dia kata nak lift that burden. Macam mana? Asal aku pula kena marah. Yalah, gimana tiba-tiba dah apa ni? Aku baru ambil wakil pukul 10, aku balik kelas pukul 10. Gimana buat Jangan marah, training? jangan marah. Okey. Okey, kita apa sekarang ni kita berehat seketika. Dia orang dah menangis pun sudah, dah bercerita ini pun sudah di first darkest few pun tak cerita. Tapi Betul. never mind, it's okay, dia tak sekolah lembab. Ingat tu, jangan lambat dengan Nana Mazan. Okey, dan sebentar lagi kita ada satu game yang Oh yang my God, menarik cannot sangat wait. menanti korang. Cannot No, wait. no. Oh, tak sabar. No. We see you soon. Okay guys, kita back dekat kita punya most fun part ya. Nama dia adalah bawa bertenang, itu segmen dia. So dalam segmen ni kita kena grab the chicken kalau dapat jawapan dia. Okay, so soalan pertama, Nana dengan Fafa dengar betul-betul. contoh. Which phone company produced the 3310? Wow. Nokia. Okay. Now number 2, make the famous ringtone sound of that phone brand. Yes. Of the The phone brand you sebut tadi. Apa bunyi dia? Apa tu? Apa tu? Ada. Yes. Tet, 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 tet. Hello, please grab the chicken before answer. No, because you regret. Kita dapat okay. jawab. Okay, so sekarang soalan ketiga, Min, you try. Number 3, number 4. Oh, wow. Okay, what is the capital of Ireland? What? I am so bad in geography, guys. Come on lah. I sendiri Saya jawab. boleh. Ireland apa? Adik Google cepat. Ini bagus. Dublin. Aku nak bagi clue pun. Nombor Dua satu. ke? Aku tak tahu Dua jawapannya. satu. Maafkan saya. Okay. What Kita is baca the buku lambat. What is the capital of? Ha? Ya Allah, cepat. Kuala Lumpur. Capital of Kuala Lumpur? Malaysia lah bodoh. Aku ni bagi jawab. Aku bagi jawab. Malaysia. It's Kuala Lumpur. Dia mengambil. Kampung Baru. Okay, number 5. Sing your school anthem. Yeah.
Ingat ni. Sing let our voices united, joyful harmony, salute our school flag, infinity, Asunta. Okey, Asinta, Kinamino. Now, number 6. Aku tak tahu ulang. Tiga. Okey, mu kira. Mu tak mau baca, mu kira ya. Ya, mu baca. Aku bagi jawapan bodoh betul. Ketika dicari memang susah nak dapat. Tapi bila dah dapat buang macam tu je. Apa bendanya tu? Dah suruh balik. Sekali lagi. Dia kena 3 kali, dia kena 3 kali. Ketika dicari memang susah ya, memang mau dapat. Tapi sewaktu udah dapat, dibuang nak macam tu aja. Nah, apa bendanya itu? Apanya? Orang tak guna. Apa boleh selain daripada tu? Bukan apa. Ni tip ni. Nak Tip ni. dapat tu, Payah. nak dapat tu senang. Nak dapat tu senang. Susah. Mana satu kau ni? Mana satu ni? Mungkin korang boleh jawab soalan, kita orang tanya. Ketika kita nak cari benda tu, susahnya nak dapat. Tapi bila dah dapat, begitu saja kau buang. Ni. Tu dia. Telur. Tak ada. Kita move on lah ya. Jawapan apa? Jawapannya sebenarnya adalah, ya Allah, agak najis juga ya. Najis hidung. Oh, nak cari kau Oh, korang. cari. Kau cari. Itu aku yang buat, bukan aku. Baik. Number 7. What is the tallest building in the world? Yes. Burj Khalifa. Yes. Tapi aku tak tahu macam mana ni. Okey, kita tag team. So tak kira lah macam mana. Seri. Okey, jadi siapa yang dapat jawapan, sila picit dulu ayam tu. The blood is shaken. Miss British Right. keluar. Nombor 8. Yes. Right, go. Bila masuk segitiga, bila keluar bergulung-gulung. Mak tahu. Seluar dalam tapi bukan perempuan punya. Yes. Kenapa kau perempuan punya? Sebab perempuan sebenarnya masuk dah 3 segi. Elok perempuan Dan memang memang elok. Perempuan punya Lelaki elok. dia Ya. Lelaki yang selalu macam Sebab tu. lelaki kadang-kadang dia pakai boxer dia 4 segi. Tak ada bergulung juga Itu keluar. kalau pakai boxer. But anyway, Okay. kita secara rambang saja ya. Jangan argue. Nombor 9 di dalam kalender setahun ya. Ada dalam kalender kita ada ya. 12 bulan. Setahun kan. Ada bulan yang ada 30 hari. Ada bulan yang hanya 31 hari. Jadi berapa bulan? Ya. Jangan gaduh. Jadi bulan apa yang ada 28 hari? Birthday dia di bulan February. February. 35. Ya. Okay. Now, yang ini I am gonna ask Fafau to do this. No, I think Nana dulu kot. Okay, Stand up. Ataupun duduk pun boleh. Okay. Do 3 Three. sexy pose. Oh, sexy pose. Yeah. Macam tu. Okay. Nombor tiga kita bagi Fafau pula. Sexy pose. One sexy pose. Cepat lah lagi. Apa main kita je lah. Alah. Okay, mu tutup mukanya. Mu tutup muka tapi mu buat pose tu. Cepatlah. Pakcik aku lari buat show ni. Dah. Okay, Tak nombor perlukan 11. sexy. Yes. What does spill the tea means? Gossip. Gossip. Memberitahu lah. Sharing is caring. Okay. Sangat aku Now, komen. nombor 12. Spell fashion accessories. Point. Eja. Fashion accessories. Yes. Fashion. F-A-C. Fashion. F-A-S-I-O-N. Hello. Fashion. Hello, English. Hello. English. Fashion English. accessories. F-A-S-H. Okay. I-O-N. Okay. Betul Okay. tak? H tadi tak ada H. Accessories. Ada. Tak ada. Accessories masa aku berjalannya. A-C-C-E-S-S. So, O-R-I-E-S. Okay. Come on. Okay, next. Okay. 4, 5. What is the largest organ in the human body? Water. Hey, skin. Hello. Skin. Yeah, you asked me a chemistry question. I'm good at it. Or Macam soalan styling ni lah. or whatever. Tapi water tu betul juga. Tapi tu kalau soalan aku Dalam. berbunyi, Tu bukan organ. berbunyi, what does the world consist of the most? Water. Okay. Sorry. Sikit pula. Okay. Dengar betul-betul. Soalan ni susah. What is O-A-S. 5 5. times 10? 5 times 10, 50. Okay. Dia boleh tahu. Okay. Right, Plus- figure in mathematics. 5 Okay. plus 10 plus 5 Kejap. Okay. Mana boleh sekejap plus cepat. 10 Okay. plus 20. Yeah. 100. Wow, amazing! High five. I memang
memang tahu sebab I baca pun dah tahu dah soalan tu. Kita Admas A1 benar sangat. Aku enjoy the show. Aku enjoy the show. Okey. Tujuh, empat, aku enjoy the show. Kau jangan pula bagi tahu kawan-kawan kita buat show sama-sama. Lepas tu Kat pula overshadow pula. Tak ada. Okey, soalan terakhir. Apple. Oh, mesti sebut macam tu Apple. Okey, Kelantan ya apple. Apple is the national fruit of which country? Oh my god, tolonglah jawab. iPhone. Apple. Tolonglah jawab, Bon. Is the national fruit of which country? Bon, aku dah ada 7 tau nampak ni. Tak ada, aku nak bagi kau jawab. Kau jawab lah. Tak jawab, aku dah bagi kau jawab. Sebab aku cakap aku Kalau kompetitif. perlu Okey, Nadi, tempat Nadi belajar. Go. US. No, wrong. Bukan. Jangan sampai aku tanya soalan ni dalam slang lain pula. Okey, cuba bagi his slang dia. Oh, susah. Oh, susah. Susah. Apple Terah lah. Terah lah. Jepun. No, Nahi. That's matcha. Rancangan ni nak bagi aku nampak bodoh. That's matcha. Yeah, difficult, isn't it? Can you do the accent? No. It's really Pakistan. No. Okey, ada. China. Sikit lagi. It's Korea. really, it's really cold. Ireland. Oh, it's winter. It's really cold. Greenland. Russia. Switzerland. Rusia. No. But within that category, yeah. Okay. Cold country. Very cold. Iceland. No, Iceland. Iceland, everything dies. Iceland. Island. Semua matinya kat situ. Ireland tidak. Mulai mana? Dia negara-negara yang ada aurora. Okey. So, Okey. Aurora. Okey. Finland. Tidaklah Finland, bukan Finland saja. Lagi ada banyak negara yang ada aurora. Kalau korang tak baca, jawapan ni korang tahu tak? Of course. Okay. Yeah. Okay, that's enough. That's enough. Okay, That's jawapan. a proof that we're stupid. You want No. I tak tahu. Yang ni I tak tahu. Okay. Yang ni I tak tahu. So dalam arti kata, there's no way that you gonna know about this answer. Tidak juga. So jawapan adalah no way. No way. Tidak. Jiran dia. Jiran dia itu Switzerland. Switzerland dah jauh naik ke atas baliknya. Kita tengok map. Aku memang betul lah geografi. Kenapa Sweden. Sweden. Sebab kalau tu boleh lah cakap dekat kuat situ. sikit. Dekat. Bangau pula. I pun tak tahu sebenarnya soalan ini. Tapi Aku bagus memang lah, tidak bagus. tahu. Sudah menghabis. Dalam masa kita bergembira, kita menambah ilmu. Menambah ilmu, Bagus sangat rancangan bagus. Min and Cat ni. Sangat bagus. Okay, Yes. very So Sweden. Ya, Kalau Malaysia betul. buat apa? Kalau Malaysia buat durian. Salah. No. Rambutan. No. Manggis. No. Ciku. No. Langsat. Kejap. Nampak sangat kau buat kerja banyak. Tak tahu. Aku tak tahu. I thought durian. But give me the hint. Give me the hints. Rambutan. Come on. Dia Manggis. pokok dia halus. Nanas. Bukan, tiang dia halus. Batang dia halus. Tiang dia halus. Batang dia halus. Batang dia halus. Batang pokok tu. Buah. Ya, guys, nak beritahu durian bukan buah National. official Malaysia, bukan. Sebab tu dia lah buah Singapore. I know. Betik. Banyak. Betik. Yang 10 mana. markah. Betik. Why? Ya, betik. Sebab memang betik. Oh yes, durian is either China ke Thailand. Begitulah. Wait, but why? What do you mean by China? No. China import durian for so long. It's one of those countries. I don't remember. Why betik? Thailand or something. Thailand. Thailand is durian. So, but nak beritahu, betik adalah Kenapa official. kita pengeksport punya- kita banyak ke apa? Kita pernah nak Tidak kata dipastikan, tapi kita kena terima hakikat Ya, betik itu adalah buah. lambang. betik. Lambang kita. Betik. Lambang Oh my kita. god, I didn't know this. But thank you. I Ya, like. Kan boleh lawan We love the lah. energy. Min We dengan love the energy. Cat. Thank Did you you so learn much. something new today? Yes, Yes. you did. Yes. You did. Did you Lots of cry? things. Yes. Did you Yes. laugh? Yes. I'm Alhamdulillah, glad you're alhamdulillah. watching Min and Cat show. So, we are going to say goodbye to everybody. Terima kasih God, sangat. it's so fun. I know, it's so fun, right? Terima kasih kepada Nana Mahazan juga. And of course, me, thank you to you. We're doing it together. Yes. So, Minggu depan. yes, Dah. kita jumpa lagi minggu depan. Same show, Min and Cat, double the fun.